Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Santai TV PSS Al-Farabi SK Merbau. Saya Aryan dan saya Firas sebagai co-host anda pada hari ini. Firas, pada zaman kini, media sosial seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Betul sangat tu Aryan. Kadang-kadang lepas bangun tidur pun terus cari telefon. Itu yang kita perlu hati-hati. Jadi, tajuk pada hari ini ialah adab dan akhlak dalam media sosial serta kaitannya dengan sahsiah dan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Bersama kita ialah seorang tetamu istimewa iaitu Ustazah Azian, seorang guru pendidikan Islam yang telah berkhidmat lebih 20 tahun di dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Ustazah ke podcast kita pada hari ini. Ustazah, tajuk kita pada hari ini ialah adab dan akhlak dalam media sosial. Apakah yang dimaksudkan dengan adab dan akhlak di dalam media sosial? Okey, terima kasih Aryan dan juga Firas kerana menjemput Ustazah pada hari ini. Okey, yang dimaksudkan dengan adab dalam media sosial ini adalah cara bagaimana kita berkelakuan dengan sopan, dengan baik, dengan berhemah dan juga bertanggungjawab ketika kita berinteraksi di alam maya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang kepada kamu orang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah. Jadi ayat Al-Quran ini menegaskan kepada kita supaya kita semak terlebih dahulu sesuatu sumber sebelum kita percaya, sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Oh, maksudnya kita tak boleh terus percaya ya Ustazah? Ya betul, kita wajib semak terlebih dahulu. Ustazah, mengapakah akhlak dalam media sosial amat penting? Okey, akhlak dalam media sosial sangat penting kerana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Maksudnya hadis ini menegaskan kepada kita supaya berkata dengan perkataan yang elok, perkataan yang tidak menyakiti hati orang. Sebab kalau Aryan dan juga Firas nak tahu, perkataan di dalam media sosial ni boleh meliputi komen kita, apa yang kita up status dalam media sosial dan juga apa yang kita post dalam media sosial. Betul tu, kalau tak pasti lebih baik diam je kan? Daripada buat komen-komen yang bukan-bukan. Ustazah, apakah cabaran murid dalam media sosial? Okey, cabaran murid dalam media sosial lebih khusus kerana mereka dalam proses membina jati diri dan juga kawalan emosi. Jadi cabaran utamanya ialah emosi yang tidak stabil. Murid-murid mempunyai emosi yang tidak stabil. Mereka lebih mudah mengikut perasaan. Sekiranya mereka ternampak sesuatu yang menyeronokkan, mereka terus ikut tanpa berfikir panjang. Contoh trend yang sekarang ni macam trend truth, trend yang menyindir orang lain. Jadi mereka tahu benda ini tidak elok tapi mereka mengambil langkah tidak mahu berfikir panjang.
Kadang-kadang benda tu memang trending sangat. Betul tu. Ya Ustazah, macam mana kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku? Okey, cara kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku, kita boleh mengamalkan konsep fikir sebelum kongsi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, yang bermaksud jangan kamu ikuti tentang apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi ayat Al-Quran ini menegaskan larangan supaya ikut tanpa ilmu. Maksudnya kita perlu memastikan perkara itu kita ada pengetahuan tentang perkara itu, barulah kita boleh percaya atau sebarkan. Maksudnya kita perlu pastikan dahulu ia betul atau tidak sebelum share dengan kawan-kawan atau keluarga. Ya, betul. Barulah jadi pengguna media sosial yang bijak kan? Ya, betul tu Firas. Ustazah, bagaimanakah media sosial mempengaruhi sahsiah dan jati diri kita? Okey, media sosial sangat mempengaruhi jati diri seseorang. Sekiranya ia gunakan dengan baik, maka ia boleh membentuk sahsiah yang sangat baik. Tetapi jika sebaliknya, ia boleh merosakkan akhlak kita. Ingat ya, Aryan juga Firas, akhlak dalam media sosial ialah cerminan iman. Orang yang benar-benar beriman akan sentiasa menjaga jari dan juga lisan walaupun di alam maya. Oh, jadi kita kena pilih apa yang kita tengok jugalah kan? Ya, betul. Ustazah, apakah contoh jati diri yang baik yang boleh diperolehi daripada media sosial? Okey, banyak ya contoh jati diri yang baik yang boleh kita ikuti di media sosial. Contoh, kita mestilah bercakap dengan bahasa yang sopan. Kita perlu menghormati orang lain. Kita tidak boleh membuka aib orang, dan juga kita boleh menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku di hari akhirat nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya. Wah, bestnya kalau jadi orang yang Rasulullah sayang. Itu maklumat kita semua. Jadi, media sosial pun boleh jadi tempat buat pahala lah kan? Ya, betul tu Firas. Media sosial boleh menjadi satu medium dakwah dan juga medium untuk kita membuat kebaikan. Alhamdulillah, banyak ilmu yang diperolehi pada hari ini. Kesimpulannya, adab dan akhlak dalam media sosial sangat penting dalam membentuk sahsiah dan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Gunalah media sosial dengan bijak, berhemah dan penuh tanggungjawab. Terima kasih kepada Ustazah Azian ke atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat sebentar itu tadi. Sama-sama. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Arabi jadi inspirasi, langit bermakna, hari berseri, ada TV sumber inspirasi, menambah